Assalamualaikum, jumpa lagi set kita di channel saya. Okey, menu hok saya nak kongsi semua adalah salmon goreng kruk-krak. Jom kita tengok rana cara-cara nak buat dia. Mula-mula sekali kita akan goreng salmon tu dengan tepung jagung. Okey, salmon tu kita siap dah perak dengan sebut kunyit, sebut cili dengan sedikit garam dah. Okey, dah ya salut semua sebati dah dengan ikan, lepas tu kita goreng lah. Kita goreng guna tepung jagung tu sebab nak mengekalkan kruk-krak dia tu. Tapi jangan risau, isi dalam dia tetap juicy Okey, kalau dah ikan tu masuk, kita boleh akak dah lah. Kita boleh akak, letak asing dalam pinggan. Sebab apa kita nak goreng pula ikan raung kedua. Nak goreng ikan round kedua ni stek dia sama je dengan round pertama tu. Okey, celup tepung jagung, lepas tu cak puak dalam minyak tu. Okey, tunggulah sampai dia masuk. Benarnya saya boleh idea ni kan lepas tengok video Cik Nung tu, dia buat air goreng kruk-krak tu. Lepas tu saya tengok dalam peti ada salmon. Ada salmon, apa lagi saya buat lah salmon goreng kruk-krak. Boleh lah idea apa dia. Dia tengok masuk gitu kan. Lepas tu kita bubuh lah daun kari dah. Daun kari dalam minyak tu. Baguslah. Dia akan rangup daun kari tu. Bubuh daun kari. Lepas tu kacang-kacang lah. Kacang-kacang gitu. Satu. Dia nampak macam garing-garing sikit daun kari tu. Kita pun bubuh pula bawang Holland dengan cili hijau Kelantan tu. Bubuh lah, kita goreng. Goreng lah sampai lah dia layu-layu sikit. Lepas tu boleh lah kita akak dah. Okey, nampak dah kan? Nampak dia garing molek, comel, dia salut molek dah tu kan? Lepas tu kita akak lah ikan tu, kita susun lah dalam pinggan. Moga tadi ikan round pertama tu dah dalam pinggan dah. Okey, ni ikan round kedua ni dah. Okey, lalu ni kita akak ikan tu, bubuh lah sekali dengan ikan hok round pertama tu. Okey, awak tengok dah, comel ikan ni. Walaupun dia ikan salmon, boleh kita buat goreng gini. Tak semestinya ikan salmon ni kita grey ikut masalah tu. Kita boleh goreng tengok. Pak mun tengok belakang. Jadi molek. Jadi gitu. Lepas kita susun le pinggan gini. Sedap-sedap tadi kita goreng tadi bawang Holland, cili, apa cili pula dah. Lada Kelantan tu deh. Lepas tu daun kari tu. Tabur lah. Tabur atas ikan salmon tadi. Kita goreng cili bawang ni apa tak payah berapa dah. Sebab ikan tadi kita kan perak dah. Ia memang sedap dah. Lepas tu tengok apa ni? Buat lah. Tengok sedap dah. Terah resipi ni. Beres. Terima kasih lah sebab apa ni singgah di channel saya dah. Nanti menu apa lagi tu nak buat? Acu komen. Okey, assalamualaikum semua.